Kak, sini 50 boleh makan apa, Kak? Ya saya. Okey, 50 ni macam-macam boleh makan. So duduk dulu nanti kita hantar. Ni ada chicken popcorn, french fries. Bukan takat tu je, penuh satu meja weh. Semuanya unlimited refill. Lokasi dia ni kalau dari arah Pasar Borong Pandan sebelah kiri ni, korang terus je menghala ke arah Tebrau. Lepas tu ambil susu menghala ke Hospital Sultan Ismail. Lepas Shell ni, depan tu ada rombot. Ambil pukul 3. Dekat sini korang U-turn and belok kiri. Dari parking lot tu korang cari lift dan naik ke tingkat 2. Ada ayam, kambing, lembu. Setiap satu tu ada 6 jenis perapan. Ada udang, kupang, sotong, scallop, shrimp paste, pelbagai jenis berbola, sayuran, siap dengan pilihan air, aiskrim, semuanya tu unlimited refill. Yang paling bestnya dekat sini, korang tak payah nak berebut-rebut. Korang order je dekat app, nanti dia orang sendiri yang akan hantar. Jadi, bolehlah makan dengan tenang sambil layan view sunset dekat tengah bandar ni. Itu kalau korang datang petang lah. Korang cari je Thai and Sick, Mount Austin, Johor Bahru. Untuk status halal, kita dah submit dokumen dekat JAKIM untuk proses halal dan dah diaudit pun. Just tunggu sijil halal keluar sahaja. Jamin semua makanan yang kita hantar, kita serve semua daripada pembekal-pembekal yang ada sijil halal dan diiktiraf.